panas ni? Tak tahulah, Fi dah lambat. Apa yang lambatnya? Kita pun baru lambat. Kita memang cepat, Fi yang keluar lambat. Ada lah. Ya. Kita orang ada dekat TUDM Subang untuk memperlihatkan kapal terbang di sini. Actually hari ni open day untuk tentera udara. Aku tak tahu kenapa aku kat sini. Masuk. So kita jalan-jalan. Agak panas dan lambat kita orang masuk. Tak nak kau terbang? Panas, tapi besar. Kalau ada pasang generator jadi tu teko? Wrestling. Ini paling kan? Wrestling. Kru. Ada tali pinggang? Memanglah. Jom kita jadi pilot lah. Ha? Hai. Akhirnya redup juga. Kita tengok orang ambil bergambar. So kita orang dah tengok beberapa kapal terbang yang lain. Sekarang ni kita orang berada dekat dalam apa panggil lah? Depot. Untuk tengok helikopter dengan kapal terbang yang lain. Jangan relax dia. Sahabat. Apa explanation benda ni apa? Oh, letak tu. Kat sini ada simulation tapi kita orang tak dapat nak main simulation sebab ramai gila. Selapar lah ni. Kita pergi cari makan lah. Jom kita pergi cari makan. Saya lapar. Saya dah tak bermain. Tapi kalau cuaca ni macam semalam mendung ya, best tu. Ni panas gila ini. Aku takut petang ni hujan. Tak lah. Makan. Kita dah habis berpusing-pusing. So lepas ni kita nak pergi cari makan.
So pameran ni, hari terbuka TDM ni dia buka 2 hari. Hari ni Sabtu dan Ahad. Dia start dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Tapi dia kena register, ada link register dia. Yang tengah hari bawa payung. Kita, kalau tengah hari kat sini korang kena pakai topi dan payung. Memang panas gila. Kita orang berada di restoran Wakai. Makan makanan Indonesia hari ni. Kita orang order ayam pop, gulai tunjang, terong bolado, nasi putih 2, teh botol 2. Apa makan makanan Indonesia? Sebab Indonesia punya makanan dia rapat dengan soul dekat tengah hari sekarang ni. Kita kena feel sesuatu tu, kena feel. Sejauh ni. Ini kita menghabiskan masa dengan tengok kapal terbang. Lepas tu pergi makan dan lepas tu kita akan balik untuk naik kapal terbang, naik ke langit, mimpi naik kapal terbang. So Nurhazalika, macam mana dengan pameran tadi? Pamerannya okey, tapi dia punya set yang dipamerkan tu terlalu sedikit lah untuk ditengok. Lebih kurang dalam bawah 15 ketul kot. Yang tu lah. Okay, better kalau ada lagi banyak. Okay, kita dah sampai. Teh botol yang melegakan. Macam mana? Baru sampai. Dah sampai. Ini terong belado, gulai tunjang kemai bersih dan ini ayam pop. So kita try lah, sedap tak sedap. Bismillah. Bismillah. Kita orang berada di hadapan KLCC. So dari siang tadi kita orang balik tidur. Dan malam kita orang melepak lah. So cuaca hari ni agak panas berpeluh-peluh baju aku. Sekarang ni kita orang dekat Zeus depan KLCC untuk beli Zeus Coffee. After that kita pergi ke skate park kat bahagian depan tu. Ramai gila hari ni. So tadi video yang kau tengok tadi adalah aku rasa diorang baru balik daripada perhimpunan Gaza tu. So diorang pusing KL beramai-ramai dengan bendera Gaza lah. Solidariti terhadap pejuang-pejuang kapal ke Gaza. So kat sini malam memang agak ramai gila dengan pelancong. Siang kan melepak? Ha? Dari siang kan melepak? Tak, malam kita keluar sekejap. Tapi panas malam ni dan jalan jam.
Dekat area KL ni pun jam. Itulah. Kita main skateboard lah. Giveaway t-shirt. Mesti kena buat trick. Kita tengah explore sukan baru yang kita nak main. Oh yo. Diorang ada buat giveaway t-shirt kat sini. So ramai budak skate. Dia kena buat trick, then baru dapat free t-shirt. You are gonna stand here, they're gonna show a free t-shirt. Don't let her wear. Oh, click on dia. Lumba ni. Ramai. Aduh. Apa faham jangan situ dulu Hey boys, guys. All the parents, siapa yang dapat. Tapi dia ada humor. Puas juga tengok orang main skateboard walaupun tak main. Aku rasa ramai budak-budak yang budak-budak kecil pelapis yang main skateboard. Conclusion by today, hari Sabtu ni kita menghabiskan masa dengan bersosial. Betul tak? Bersosial kat sana? Bersosial dengan warga tempatan. So besok kita orang ada kenduri Syafiq dekat Paroy dalam pukul 12 macam tu. So boleh belajar naik skate Kita try Mika dengan Kayla main skate. Mika rasa tak boleh, Kayla mungkin boleh main skate. Dia ada gaya dia tu. Betul tak? Kena ada minat, interest tu kena ada. Kena start dulu lah. Tengok parent-parent kat sini pun macam supportive lah ke anak-anak dia main skateboard. Aku rasa best lah, best. Lagi nak balik lah ni, dah pukul 11.10. Jalan masih jam lagi dekat KL ni. So aku tengok orang yang perhimpunan Palestin tu masih pusing-pusing lagi dengan bunyi horn-horn semua, dengan bendera semua. Jumpa lagi in the next video. See you soon. Take care and bye.